Hampa nak buat kuotiao kerang yang paling simple. Kering, lerai elok. Makan pula panas-panas. Buat sarapan boleh, minum petang boleh. Tak boleh tidur tengah-tengah malam pun boleh. Tapi kalau tengah malam nak goreng, jangan pakai kuali, bising. Masak senyap-senyap je. Untuk resepi hari ni kami guna Tefal Daisy Wok pan 28cm ni. Tahan lagi lasak 2 kali ganda dari pan biasa. Dia ada thermo signal tau dekat plate dia ni. Jadi boleh tahu perfect timing untuk start masak. Dengan advanced induction base dia, jadi masak apa pun lagi cepat dan sekata. Ada best offer sekarang untuk pembelian wok pan ni. Akan dapat sekali dengan frying pan size 20cm ni. Tengok color dia, gang. So macam. Okey, untuk bahan-bahan simple je. Mula-mula hampa tumis dulu bawang putih, daun bawang, cili kisar sekali. Lepas tu masuklah telur 2 biji. Isi kerang kena banyak lah, biar padan dengan nama. Masuk kuitiau, kicap lemak manis, kicap cair, garam sikit, lada sulah sikit. Last sekali baru masukkan toge dengan daun bawang. Nak guna kucai pun boleh. Siap dah lah satu menu hari ni. Kuitiau kerang paling simple, secukup rasa. Kalau hampa suka resepi ni, jangan lupa save dan share. Ajak kawan-kawan buat sekali.